yang lambat sikit. Hari ni aku cuba duduk rapat sikit lah sebab kat sini tak ada berdebu. Jadi aku cuba duduk rapat sikit lah dengan dia orang. Ada yang masih tanya aku, cikgu pakai motor apa? Aku pakai motor Avita dan JMX Explorer ya. Ni adalah orang kata sumbangan ya, sumbangan daripada Avita Malaysia ya. Sebanyak 3 buah ya. Sebab apa, aku sebenarnya orang kata menumpang lah, menumpang rezeki cikgu off-road je. Aku ni kerja macam tu lah. Ni 3 buah motosikal tu, cikgu band satu ataupun cikgu off-road, aku selalu panggil cikgu band lah. Dia punya kerja dan aku sendiri lah, member jenis ya. Jadi orang tanya juga, motor ni okey ke cikgu? Motor ni bagi aku setakat ni okey lagi. Tak ada masalah yang kritikal ya. Dekat enjin tu tak ada lagi. Cuma aku rasa yang paling besar lah setakat ni ya, bagi motor aku, masalah waf dia. Waf dia pandai, orang kata pandai nipis ni. Cepat nipis ya. Macam aku, tapi aku paling lambat sekali lah. Aku tukar lebih kurang dalam setahun 2 bulan macam tu. Aku tukar waf baru lah. Macam motor cikgu Ben, motor cikgu ni Joy, lebih kurang dalam 8 bulan macam tu dah kena tukar dah. Okay. Cukup setahun cikgu motor cikgu Ben, cukup setahun motor cikgu Ben dia tukar kelas ya. Dia tukar kelas. Cikgu Joy awal lagi, sama dengan time dia tukar waf lah. Apa yang bestnya motor ni, tangki dia besar ya. Lebih kurang dalam 8.5 liter. Macam tu. Jadi memang cukup lah. Kalau jalan kering macam ni memang cukup untuk pergi balik lah satu tangki. Kalau time hujan tu kena bawa minyak spare juga. Dari segi pick up ya, dari segi pick up berbanding dengan motor aku tu, motor legenda, motor Avita ni lagi best lah, macam tu lah. Tapi kalau nak lawan dengan KLX ni, kerja kat depan tu jauh sangat lah. Memang sedap KLX lah. Kita tengok nanti lepas buka sekolah nanti, time hujan yang agak teruk tu, kita tengok macam mana. Aku risau takut dia punya risau motor KLX ni habis clutch ya. Kata aku dah try motor ni Peugeot, memang best. Nak kata berat, tak ada berat pun. Aku rasa Avita lagi berat. Berat sikit lah motor dia berbanding dengan motor KLX aku rasa. Aku pun kalau masih ada di sini lagi untuk tahun depan tu, aku rasa mungkin aku akan cari jugalah sebiji ya, sebuah motor KLX ya. Tapi nak tengok dulu lah time hujan dia macam mana performance dia ya.
Kalau okey, kemungkinan besar memang aku rembat lah sebuah KLX ni. Sebab dulu aku dah ada KLX ni, dah beli dah dulu. Tapi masa tu main kat bandar je kan, buat motak, macam tu lah. Lepas tu sebelum pindah ke Kelantan tu, aku jual. Lepas aku jual je, aku dapat pindah kat sini. Aduh, memang orang kata apa, memang tak kena time lah aku jual. Kalau tak, memang awal-awal dulu memang masuk dengan KLX lah, bukannya dengan Legenda Hari ni cuaca agak baik ya, tak panas, redup, agak-agak jangan hujan je. Macam tu. Tapi kalau hujan banyaklah konten kan. Kalau jalan cantik macam ni, tak adalah konten menarik sangat ya. Saya berhenti sini nak tengok sungai. Sambil-sambil tu korang tengoklah sekali sungai ya. Tu sungai dia. Cantik ya, cantik. Memang cantik. Bukit apa, aku tak tahu lah orang panggil bukit apa tapi agak menjunam juga ya. Ini bukit pasir kecil ya. Bukit pasir kecil. Saya terjun ya. Kawasan ni pun dah jadi apa? Kawasan ni pun dah nak jadi macam paya lah. Kena time hujan nanti, memang paya lah. Seronok orang cakap kan, main selut, betul-betul selut tu ni. Okay, bila dah sampai kat sini, Sungai Hara dah tak jauh lah. Dalam setiap video aku memang aku akan record lah. Memang aku akan record jalan nak ke Sungai Hara ni. Sebab bagi aku kawasan dia memang kawasan yang agak cantik ya. Agak cantik. Kalau tak ada dalam video aku, rasa macam tak lengkap ya. Kalau Sungai Hara ni tak ada, jalan agak basah ya. Jalan agak basah. Air memang kering ya. Air memang kering. First time aku tengok kering macam ni ya. Memang kering betul. Memang kering betul. Memang kering betul. Jom.
biasa. Lepas tu Sungai Ara, kau kena ingat Bukit Roti Bukit Roti. Bermula dah Bukit Roti Ada aku terbaca komen dekat TikTok kalau korang ada masalah batu karang memang tak boleh lah main off-road sebab bila lalu jalan macam ni kau akan sakit lah dalam perut macam tu. Kalau korang masuk kalau korang ada peluang untuk masuk dalam ni Garis Kebala ni, bila sampai Allahuakbar, bila sampai je jalan ni, korang elakkan lah. Korang elakkan lalu belah sana korang elakkan lalu yang belah belah sini tepi semak ni ambil laluan tengah macam aku. Sebab aku hari tu memang dah terkena apa Duri rotan aku. Jadi sampai sekarang lah aku beringat supaya kejadian tu tak berulang lagi. Berit dekat sebulan baru sembuh. Oh yo, gila kan. Kena pula dekat sendi. Aduh, memang lambat dah sembuh. Sebab tangan asyik bergerak kan. Tangan jari asyik bergerak, memang lambat dah sembuh. Kalau kena dekat lengan tu okey lah. Cepat je sembuh. Belah bukit ni banyak rotan. Dah habis dah Bukit Roti. Tempat kita orang berbuka puasa kat sini lah. Tempat kita orang buka puasa.
cari hasil. Sungai kecil satu. Ini bukit berbatu, berbatu kasar ni. Dan sini orang panggil Bukit Kubur lah. Sekarang dah ada 2 jalan. Kalau time hujan teruk, kita akan lalu jalan kat sana. Kalau biasa-biasa, lalu ke sini lah, lagi best. Tapi kalau time hujan, memang tak boleh lah kat sini. Tak boleh nak naik dengan motor. Licin ya, licin gila. Ada satu lagi cerita mistik sebenarnya ya. Tapi tunggu ni lah, tunggu aku masuk malam lah, baru best kalau ada feel je kan. Kalau siang-siang macam ni tak ada feel, cerita mistik ni tak kena dengan mood dia kan. Macam tu lah. Sini pun bakal jadi fire juga ni. Tadi sungai kecil pertama, ni sungai kecil kedua. Kat dalam hutan ni, kalau korang jumpa batu-batu macam ni, maknanya dekat dah dengan sungai. Kalau korang baru-baru nak main main hutan kan. Tapi kalau orang dah memang hutan, memang dia orang dah tahu lah, banyak batu tu tak lama tu nak jumpa sungai. Macam tu lah. Okay, sini Bukit Pasir. Bukit Pasir. Kau tengok dah berubah dah landscape dia. Kau tengok dah berubah dah. Dah mula ada aluk-aluk je. Dah mula ada aluk-aluk air. Ini yang masalah dia kat sini. Lepas cuti ni dah tahulah macam mana keadaan jalan ni. Dia akan jadi ekstrim balik lah. Maknanya Bukit Pasir ni memang kena simen jalan dia. Paling kurang lah aku rasa. Tapi tak tahulah, aku bukan engineer kan. Tahulah simen tu sesuai ke tak ya. Untuk jalan jalan yang tak padat. Lepas Bukit Pasir, kita orang panggil Bukit Tingkap Bukit Tingkap. Ni Bukit Tingkap. Kat sini memang kalau pagi memang cantik ya. Memang cantik pandangan kat sini. Cikgu Ben selalu ambil video kat sini.
video beramai-ramai macam tu. Kalau yang masuk ke SK Bala pun memang akan tangkap gambar kat situ lah. Ambil video. Sebab memang cantik ya. Dengan kabusnya. Memang cantik lah. Tak pandai aku nak describe ya. Yang pasti memang cantik. Untuk video aku kali ni, aku akan ambil sampai Sungai Buloh je. Okay. Dia pun kalau sempat lah. Okay, lepas cuti sekolah nanti aku akan beli lah bateri spare. Maknanya lepas cuti sekolah nanti memang ada bateri spare. Macam tu. Jadi boleh dah lama sikit aku record ya. Okay, Bukit Bendera. Ada yang minta aku kibarkan balik ya jalur Gemilang kat sini. Bukan tak nak ya. Sebab kalau boleh barang nak bawa masuk ke hutan ni aku nak minimize je. Jadi aku recommend bagi korang yang masuk guna 4x4, korang boleh bawa satu jalur Gemilang ya, yang besar. Korang boleh kibarkan kat situ balik ya. Kalau korang masuk dengan team 4x4 lebih selamat lah. Sebab dulu kawasan tu, bukan dulu lah, sekarang pun kawasan tu sebenarnya kawasan orang OA memburu ya. Jadi mana-mana pihak ya yang akan masuk ke SK Bala nanti, bawalah segulung bendera kita, jalur Gemilang, kemudian korang kibarkan balik kat situ. Okay. Bukit tadi banyak batu ya, batu-batu besar banyak. Dulu pernah cikgu Rohas ya tergolek kat situ. Melambung dia masuk ke dalam semak. Jadi korang pun kena berhati-hati lah kat situ ya. Tadi aku nampak ada orang OA ya. Keluar ke bandar ya. Okay, motor Cikgu Wei ada masalah sikit. Dia kata motor dia masuk air ya. Dia kata motor dia masuk air, tapi aku rasa dia sendiri yang masuk air. Jadi buang ni dulu lah, buang air dalam karburator sekejap. Ni Cikgu Wei ni, dia datang dengan negatif 100 pasal motor ya. Yes. Dah duduk kat sini, dah pandai dah. Tahu dah apa masalah.
Tapi dia dah tak lama dah ya. Minggu depan last ni. Nak cek pelak pula. Cek pelak. Aduh. Masuk air mana? Tengok pelak tak ada api. Ajeng. Okay lah guys, nanti dah okey motor ni, aku sambung balik lah record video. Okay. Sebab ni lama ni, kalau tak nanti habis bateri tak sempat nak ambil video perjalanan nanti. Ada. Okay, cikgu ni kerja tengah test ya. Tengah test api dekat coil magnet. Oh ada rupanya. Ada. Jadi kita cek coil plug. Kita cek coil plug je lagi. Harap tak ada masalah. Ada semua ada. Okey, tak ada masalah. Jadi aku rasa lepas dia sambung balik tu hidup dah. Selalu macam tu lah. Sebab kawasan sini keras sikit lagi dengan cikgu-cikgu yang nak pindah bulan 9 ni macam ni. Dalam kepala dia tinggal ut. Dalam kepala dia tinggal ut. Tu yang masalah dia. Kita tengok dia start. Coil magnet ada. Coil plug. Start. Lah. Dia mampu pun. Tu aku cakap tempat sini keras sikit ya. Keras sikit. Tengok. Buka sambung dia punya konektor dah okey dah. Aduh. YouTube. Jadi aku rasa kita orang dapat makan sup keting lah sekejap lagi. Sup keting ya. Sup keting. Sup keting dekat kedai tadi. Sup keting lah. Kita orang makan sup keting tadi. Jadi air kelapa dah ada dah 2 gelas. Okey. Dia kata Abeja parut lagi Abeja. Tapi dia mau kena makan sup ekor juga memang gue. Kau malam ni nak tenaga ni. Bini kita cuti. Kelip agapo baik milipet. Enggak cuti pun ada cara dia weh. Balik kau orang ke atas. Okey lah guys. Bahaya dia orang ni, merapu dah. Nanti kita sambung perjalanan lah. Dia orang ni memang merapu. Tapi yang pasti sup ekor, sup tulang, sup keting on. Tom yam. Ni kerja kata tom yam. Cun. Okay, alhamdulillah ya. Motor web aku okey, tak ada masalah. Masalah aku rasa, tapi aku rasa simptom tu memang simptom coil magnet. Sekejap ada api, lepas cabut konektor dia tadi, sambung balik, test ada api, sambung balik. Okey dah, boleh hidup dah motor. Jadi aku sarankan dekat web aku tadi, belilah spare lah, beli spare coil magnet, coil plug, katak, okey lah. Sebab kalau masalah motor tak hidup tengah-tengah ni, tengah hutan macam ni, memang tak tahu nak cekau kat mana lah. Satu lagi kena bawa wire lah, wire untuk test ya, untuk test api. Tadi pun ni kerja potong dia punya wiring lampu belakang untuk test. Okey. Ni Bukit Kelabu. Bagi yang belum tahu ya, ni Bukit Kelabu. Jalan yang agak best. Hujan licin dia memang tak boleh bincang kat sini ya. Memang tak boleh bincang. Ada juga yang bertanya ya,
Nasib baik. Sikit lagi ni kejut. Nak tercundang, nak tergolek. Ada juga yang bertanya ya, sekolah cikgu tak ada cikgu perempuan ke? Sebenarnya aku rasa cikgu BEM dah bagi tahu dah. Tapi saja je korang tanya kan. Nak aku cerita dalam video aku kan. Nantilah aku cerita lah. Ada 3 orang cikgu perempuan. Seorang dah kahwin, 2 lagi single dah. Yang dah kahwin tu cikgu Rastila ya. Orang OA Pahang ya. Yang kedua yang belum kahwin, Cikgu Jaya Temia Kuala Betis ya, Bumusang. Allahu Akbar. Dan seorang lagi Cikgu Syairah ya. Cikgu Syairah ni Kota Baru lah ya. Allahu Akbar. Jadi cikgu perempuan ni memang dia masuk guna apa 4x4 lah. Sewaan 4x4, kongsi ramai-ramai untuk bayar sewa lah. Lebih jimat ya. Kemudian yang bednya dia orang ni memang keluar 2 bulan sekali, macam tu lah dia orang keluar ya. Cikgu Rastila dia dah kahwin, walaupun dia dah kahwin ya, Cikgu Rastila ni dia pun keluar macam tu jugalah, lebih kurang ya. Sebab dia pun PJD ya dengan suami dia. Jadi lambat jugalah nak menjemput ya. Bila suami dia free tu barulah boleh jemput ya. Barulah dia akan keluar lah jemput ya. Oh ni lupa nak beritahu ya. Ni Bukit Bodoh ya. Bukit Bodoh jadikan kita bawa motor macam orang bodoh. Macam tu. Oh hari makin gelap ya. Hari makin gelap. Harap-harap kalau nak hujan pun hujan dah lepas Kampung Tapai ya. Kalau kena kat Kampung Tapai, aduh, letih. Sini pun sebenarnya pun dah licin dah sebenarnya. Sebab ada sisa-sisa hujan yang dia ada. Jalan masih basah orang kata. Semalam memang hujan. Semalam kat Balam memang hujan. Seluk Kampung Tapai lah. Dah rintik pula kan. Aduh, dah rasa rintik lah. Oh agak-agak lepas dah Kampung Tapai. Kalau tak menangis aku ni. Aduh, boleh pula dia berhenti kat sini Cikgu BEM. Nanti kita sambung balik lah video.